ketepatan G2, kawan-kawan. Ya, nampak bagus, Kapten. Tapi malangnya, bagus masih tak cukup bagus. Oh, jangan macam tu, Coach, kami dah sangat hebat. Tidak? Cuba awak lihat ni. Colonel Von Push-Up, awak baru kalahkan Hydra di lamannya sendiri. Macam mana awak buat? Johan Uber memimpin tengah padang dengan wawasan. Sepakan Thor tak dapat dihentikan. Dan tak siapa boleh lepas dari senjata baru kami, si Mangler. Awak yakin boleh melakukan yang sama menentang Super Strikers minggu depan? Stadium Fortress mungkin tinggi di atas gunung, tapi Super Strikers akan dikalahkan. Ini ialah Lena Long, Football 360 melaporkan. Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Yeah, 1, 2, 3. Aku Super Striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan bina seolah bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Rasa hangat dan nampak lawa. Sebab tu saya bawa banyak barang. Coach, boleh tak kita buat misi latihan rahsia di tempat yang lebih panas lagi? Saya nak kamu semua bersedia dengan sejuk melampau sebelum kita bermain di Stadium Fortress. Itu takkan membantu kalau kami tak dapat lepas Mangler. Dia sangat menakutkan. Nampak macam bertindak sebelum kita dapat menendang bola. Sebab itu kita ada ini. Sebiji bola? Rancangan baru awak ni memang genius lah, Coach. Ini bukannya bola biasa. Wow, ada chip GPS untuk mengesan kelajuan, tekanan angin dan juga arah. Kalau awak boleh tendang lebih kuat dari 100 batu sejam, awak boleh kalahkan Mangler. Wow, lajunya tu. Jangan berhenti dari percaya. Ia memang boleh seksman. Kan kawan-kawan? Macam itulah semangat blog. Belaga? Super Strikers, ini juruterbang awak bercakap. Pakai tali pinggang seleda, kita dah hampir untuk pendaratan yang memujakan. Perhatian Iron Tank, ini ialah jurulatih awak bercakap. Kami boleh dengar lah. Kami ada di sinilah, Colonel. Colonel, saya baru saja kesan isyarat GPS berdekatan. Boleh sampai hingga ke sini? Arahan, rubah haluan. Arahan difahami. Pendaratan yang lancar kan semua? Ya, terlalu lancar. Big Bo, awak jadi Mangler untuk petang ni. Boleh aja. Macam mana ni? Boleh tahan. Yang lain-lain mula berlatih sekarang. Maju lagi, Sheikh. Tak tentu, Coach. Tunjukkan. Ya.
Apa? Arahan peninjauan. Itu Super Strikers. Apa yang mereka buat di sini, ya? Arahan baca bibir. Dari semua bongkar ais yang mereka boleh pergi, kenapa boleh sampai ke sini? Blang-blang. Bercakap bahasa kod sangat bijak. Kerana objek bercipta dah bergerak. Arahan cari punca isyarat itu. Dah dapat pun. Ya, saya tengok. Bola yang ada GPS. Saya rasa saya tahu apa yang Super Strikers cuba nak buat. Mon, Pusha, kalau tahu awak nak datang, saya dah kemaskan tadi. Baik, memandangkan kita di sini, apa kata perlawanan persahabatan? Boleh saja. Hehe. Awak dah sedia ke Sexton? Kerana bola tu mencecah kelajuan 70 batu sejam. Ha, kena lebih daripada tu untuk kalahkan Mangler. Shaxmon! Dongak kepala! Ya! Colonel, Dancing Rasta dah kalahkan Mangler. Apa? Arahan, dapatkan bola tu. Arahan difahami. Itu memang hebat, Kapten. Macam mana awak buat tu? Awak takkan percaya apa berlaku saya, ha? Apa yang dikejar tu? Bola tu! Kapten, tunggu! Arahan bersedia untuk berlepas. Hap, 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 hap. Cepat! Semua sekali! Balik ke jet semula! Macam mana dengan Dancing Rasta? Kita fikirkan tu kemudian. Kalau kita tak keluar dari bongkar ais ni sekarang, kita semua terpaksa berenang dalam air sejuk. Ayo, Kapten. Dah rasa kesejukannya? Saya cuma baru saja panaskan badan, Mon.
akan penutup dalam misi awak. Jangan risau, kawan-kawan. Saya tahu macam mana nak bangunkan dia. Janganlah! Tak boleh. Dia memang tak sedar. Kawan, awak nak bunuh dia. Maaf, cuaca sejuknya selalu rosakkan mesin kami. Dia akan selamat ke, Doktor? Kapten awak ni terkena kejutan yang serius pada sistemnya. Badannya tak biasa dengan sejuk yang melampau. Malangnya, saya tak boleh cakap bila dia akan sedar. Dia mungkin akan tidur untuk beberapa jam atau Atau apa? Untuk masa yang sangat lama. Kapten, masa awak bangun, awak akan berada di tempat asing ni tanpa keperluan untuk kehidupan. Jadi saya tinggalkan hadiah ni. Pengering rambut yang paling berkuasa di dunia. Kesukaran teknikal ke? Ya, kerosakan yang teruk. Jangan risau, kekalkan peralatan kami berfungsi dalam kesejukan ini mengajar saya kadang-kadang apa yang diperlukan ialah sedikit penambahbaikan. Sasaran dah dikesan semula. Arahan. Baca bibir. Jangan risau, helah pengering rambut menjadi setiap kali. Berapa lama masanya ia akan kering? Susah nak cakap. Tapi saya akan panggil sebaik saja saya dapat akses ke data. Arahan. Pengenciman. 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 Saya memang benci sangat membesar suara tu. Hari perlawanan di Stadium Fortress, Brenda dan pasukan sedang memanaskan barang. Tapi tanpa Dancing Rasta, adakah Super Strikers akan dikalahkan di dalam kesejukan, kan? Adakah itu apa yang saya fikirkan? Aha. Awak pasti ke tak nampak Rasta buat tendangan berkuasa tu? Awak ada di situlah, saudara. Dongak kepala! Masa tu kabus tebal sangat. Saya tak nampak apa. Bola beku, kapten beku dan otak beku. Baguslah. Ayuh. Tak ada apa yang boleh kita buat pada bola tu sekarang ni, Shakes. Tumpukan saja pada perlawanan. Ini Iron Tank menentang Super Striker langsung dari Stadium Fortress. Ada berita pasukan ini yang menarik, Mac. Dancing Rasta tiada disebabkan kecederaan misteri. Dan yang lebih ganjil, Thor tiada di dalam barisan utama Iron Tank walaupun dia bergegas untuk bermain. Dan perlawanan bermula. Mesin tangga berputar melepasi Uber. Yana, alright! Taktikal yang hebat dari Super Striker. Jake dalam posisi yang sangat baik. Mampukah dia lakukan apa yang penyerang liga yang lain gagal lakukan? 100 batu sejam. Mampukah dia menewaskan Mangler? Tiupan whistle separuh masa. Dan Super Strikers masih jauh dari mengalahkan Manglers. Dancing Rasta! Dancing Rasta! Saya rasa mereka memang perlukan Dancing Rasta, Mac. Tapi dia tak nampak ada di mana pun. Ya! Arahan. Bergerak pada sasaran. Arahan difahami. Hai
Hai, Shakes. Hello, Doktor. Berita baik. Semua data masih lagi elok. Awak ada dengan bola tu sekarang? Tak, kenapa? Menghampiri sasaran. Iron Tank sedang merampas bola tu. Jangan risau. Saya ada di bilik sebelah dengan... Hei! Serahkan saya! Jangan cuba-cuba nak ambil bola tu. Tidak. Arahan Tom nak dapatkan bola. Mengalah saja, Mon. Sebagai doktor saya nasihatkan banyakkan berehat. Kapten, awak dah pulih. Semua orang akan rasa sangat lega. Dan awak boleh beritahu macam mana awak kalahkan Mangler. Boleh. Tapi ada satu perkara. Cakaplah, Kapten. Siapa awak ni sekali lagi? Awak tahu bola tu peluang terbaik kami. Jadi awak nak curi sekali lagi. Ya, memang itu lebih senang dari mencuri rasta. Baik, awak memang sepatutnya curi rasta. Selamat kembali, kawan. Seronok bertemu awak. Oh, iyalah. Shakes dah beritahu. Kita rakan pasukan. Ini ialah penyakit yang kejam. Macam mana orang boleh lupa pada saya? Saya nak tolong awak semua, tapi macam mana saya nak jadi kapten pasukan Super Strikers? Hah? Kalau ada yang boleh ingatkan siapa diri awak, inilah dia. Terima kasih, Shakes. Shakes. Rasta sebenar panggil saya Shakes Mon. Tapi dia tak ada di sini sekarang, faham tak? Kepulangan kapten mereka walaupun di tepi padang saja. Mungkin juga akibat yang Super Strikers perlukan. Ya, dia perlu lakukan magic secara cepat sebab Super Strikers semakin kesukutan masa sekarang. Sedang permainan semakin sengit, Johan Uber melakukan perkara yang agak melampau. Awak dan kapten awak sama-sama tak berkesan langsung. Shaxmon! Ianya ialah tekanan ke bawah. Apa benda tu? Apa yang dia cakap? Itu senang je. Ianya ialah tekanan ke bawah. Shaxmon. Dengan kapten yang masih cedera, Super Strikers nampaknya tidak mempunyai arah. Jadi apa rancangannya? Berdiri di atas bola. Cantik! Tak tunggu. Betul-betul bertentang dengan tu. Tekanan ke bawah, tekan bola ke bawah. Ia akan pergi seperti sebuah roket. Dari mana awak dapat idea hebat macam ni? Dancing Rasta. Dancing Rasta yang mana Dia ya? dah kembali, El Matador. Dia panggil saya Shakes Mon.
Rasanya kita tak rugi apa-apa pun. Kecuali perlawanan ni, kan? Ayo Sheikh dan Al-Matador, masa terus berjalan. Peluang terakhir perlawanan ini. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Super Strikers menang! Magnet akhirnya telah ditewaskan. Kerja yang bagus, Kapten. Oh, awak berdua. Usaha berpasukan seperti biasa. Ayo kawan-kawan, mari kita balik. Saya dah puas dengan sejuk ni. Hei, tengoklah tu. Saya betul benci pembesar suara tu. Rasanya prestasi Iron Tank memang betul substandard.